Abu Bakar suka baca Al-Quran. Bila Abu Bakar baca Al-Quran, Abu Bakar ni seorang yang hati bersih, hati mudah tersentuh. Abu Bakar baca Al-Quran confirm menangis. Suara alunan Abu Bakar indah. Orang suka dengar, kanak-kanak, wanita bila Abu Bakar baca Al-Quran, pakat berkumpul ramai-ramai nak dengar Abu Bakar baca Al-Quran ni. Sampai kan sahabat baik Abu Bakar ketika itu Ibnu Dugnah, juga pemimpin yang terkemuka lah. Dia bagi perlindungan pada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, aku bagi perlindungan kepada kamu, buatlah sesuka hati kamu. Abu Bakar boleh baca Al-Quran dengan bebas ketika itu, tuan-tuan. Sampai orang tahulah Abu Bakar nak baca Al-Quran pukul sekian-sekian dekat depan Kaabah contohnya. Orang berkumpul. Abu Bakar biasa baca Al-Quran dekat rumah dia, dekat Hilton hari ni. Yang jadi hotel Hilton tu, tapak dia tu rumah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi bila orang suka dengar, pemimpin-pemimpin lain tak berhati lah pergi jumpa dengan Ibnu Dugnah. Wahai Ibnu Dugnah, pasal apa bagi perlindungan dekat Abu Bakar? Sudahlah, jangan bagi perlindungan dekat dia, dia akan merosak kita. Lebih kurang macam tu, tuan-tuan. Ibnu Dugnah pun termakan hasutan. Dia pergi jumpa Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, aku dah tak boleh dah protect hang. Kaum Quraisy banyak yang nasihat aku supaya tidak ikut campur bagi perlindungan pada hang, sebab hang banyak menyusahkan orang dengan Al-Quran ni. Wahai Abu Bakar, cukup sampai sini sajalah. Abu Bakar balas apa, tuan-tuan? Abu Bakar dengan iman yang mantap dia balas, wa arda bi jiwarillah. Aku redha dengan perlindungan Allah. Seolah-olah Abu Bakar nak beritahu dekat kita, cukuplah Allah jadi perlindungan kita. Tak payahlah orang-orang hebat macam mana pun nak lindung kita, cukup Allah. Tuan-tuan, agak-agak apa jadi dekat Abu Bakar lepas tu? Bila mana orang Quraisy mula tahu kata Ibnu Dugnah tak protect Abu Bakar, dah pakat pukul Abu Bakar. Allah Akbar. Kita dengar dah sebelum ni Abu Bakar kena pukul. Teruk. Hampir separuh nyawa mati. Dekat-dekat nak mati ada orang kata Abu Bakar dah mati pun. Kena pukul lagi, tuan-tuan. Baca Al-Quran je pun. Kita hari ni baca Al-Quran kena pukul tak? Habis sangat. Orang marah. Habis sangat. Tu pun tak ada orang marah hari ni. Ini kena pukul. Ya Allah Akbar. Bayaran sahabat-sahabat terhadap agama ni cukup mahal. Harga iman, tuan-tuan. Subhanallah. Sebab tu iman-iman sahabat hebat, no? Memang mereka mantap. Tambah-tambah iman Abu Bakar. Abu Bakar dipukul. Bila mana orang hantar kata dia bukan di bawah perlindungan Ibnu Dugnah dah. Begitulah ancaman-ancaman yang sahabat-sahabat dan juga Rasulullah hadapi pada mula-mula Islam dulu. Tapi mereka tetap juga baca Al-Quran, mereka tak berhenti, no? Saya rasa sampai situ saja dan kita akan bersambung nanti. Kita sambung episod lain. Episod Nabi berdakwah di Taif. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.